Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Minsham, produk pemakanan amalan dan pemakanan sunnah hanya di Kim FM. Bersunnahlah demi menjaga kesihatan dengan produk Minsham. Produk-produk Minsham dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Minyak habatus sauda Minsham dihasilkan daripada hadis, kekallah kami dengan habatus sauda, kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Minsham yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Minsham juga dihasilkan dari perahan sejuk. Makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019 682 3040. Pilihan utama anda hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Kim FM, destinasi bertemankan saya Nurhati Paradi. Waktu ini kita teruskan lagi pertemuan jam pertama ini. Seperti yang saya war-warkan di awal pertemuan tadi, waktu ini kita akan bersama dengan program tajaan. InsyaAllah kita akan bersama dengan Minsham. Dan untuk itu, saya lalukan kehadiran yang berbahagia Ustaz Abu Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat ya Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan sebenarnya kita menantikan juga rakan-rakan daripada Minsham yang lain, Cik Iqbal dan seterusnya yang lain. Dan sebagai permulaan ini, mungkin kita terus saja kepada Ustaz ya, perkongsian pada hari ini, tazkirah kita nak kita kongsi dengan rakan pendengar. Silakan Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih kepada DJ kita pada petang ini ya. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta, dan juga kepada seluruh para pendengar di luar sana. Kita berdoa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana rahmat itu merupakan suatu perkara yang teramat-amat penting dalam kehidupan. Ramai orang yang mempunyai kemewahan duniawi tetapi tiada kerahmatan ya. Ramai orang ada bahagia keluarga yang besar tetapi rahmat tidak ada, porak-poranda dan sebagainya. Jadi rahmat ini merupakan suatu perkara yang penting, maka kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kehidupan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang amat terhad ini, izinkan saya bersama dengan tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, juga kepada seluruh masyarakat Malaysia ini, sama ada Muslim ataupun non-Muslim, mari kita menelusuri sejarah baginda Rasulullah SAW yang merupakan suatu insan agung, ya, insan yang mana telah dikaji oleh orang-orang Islam dan juga bukan orang-orang Islam, merupakan manusia pertama yang tersohor, ya, manusia yang tersohor di atas muka bumi Allah Ta'ala ini, di planet bumi ini, sama ada ia dikaji oleh orang Islam ataupun dikaji oleh para pengkaji daripada barat. Semua mengatakan bahawa manusia yang tersohor sekali ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Walaupun mereka belum Islam, tetapi kajian tetap kajian lah, menunjukkan bahawa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling dikenali dan tersohor, terkenal di seluruh dunia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagimu kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muhammad bin Abdullah, itu adalah merupakan suatu teladan, suatu ikutan yang sangat-sangat cantik. Ini telah dirakamkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya maha agung, yang maha mengetahui, yang maha pencipta kan, maka dia tahu apakah yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya untuk kejayaan di dunia dan akhirat, maka ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikutan bagaimana ni? Iaitu ikutan dari segi segala aspek, ya, ekonomi, politik, sosial, rumah tangga, seorang ayah, seorang anak, seorang pelajar, seorang petani, seorang panglima perang, semua ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang ahli perniagaan yang berjaya,
seorang pendakwah yang berjaya, semua ada. Cuma kadang-kadang kita ni yang belajar tak habis-habis ni lah kan. Sirah Nabi tak habis-habis belajar. Kita yang tak tahu mengenai gaya hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sebahagian manusia yang belajar tak habis ni berani menyatakan bahawa Rasulullah tu insan biasa. Rasulullah tu cuma berbangsa Arab dan dia manusia makan minum seperti kita. Tu belajar tak habis tu Ustaz? Tu belajar tak habis. Sama ada guru dia meninggal dunia atau dia tu yang malas nak belajar. Jadi tuan-tuan dan puan ya, kalaupun kita tak sempat nak pergi surau, masjid, mana-mana kuliah resmi ke tak resmi, pembelajaran resmi ke tak resmi, saya sure lah tiap-tiap bulan, setahun sekali ke setahun 3-4 kali ke, belilah buku yang ringan-ringan, sirah Nabi SAW kan. Habis baca tu pejam celik, 1 bulan kita baca 1 tahun ada 12 buku. Alim lah tu, banyak dah ilmu tu ya. Jadi pejam celik lah. Pada mereka yang ada gaji ni pula, gaji tiap-tiap bulan ni kan, tariklah sikit RM20 ke, beli buku yang ringan-ringan. Jangan beli buku yang berat-berat. Ma'rifatullah, tu berat tu. Nanti kita tak yakin dengan ilmu, maka nama dia ilmu zon, kita tak mahu. Baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia agung sebagai teladan ya, kisah-kisah salafus soleh, Imam Ghazali dan sebagainya. Jadi Rasulullah adalah ikutan. Qudwah tu ikutan, qudwatun hasanah ya. Adalah ikutan yang sangat baik kepada muslim dan ghair muslim, Islam ataupun bukan Islam. Sama ada ia kaya, ia miskin, sama ada ia bangsawan atau kampungan, kan, hartawan atau miskinan, maka dia adalah ikutan yang teramat baik. Dan agama ni tuan-tuan ya, tuan-tuan muslimin muslimat, agama ni bukan milik sesiapa, milik semua orang. Bukan milik orang Arab, bukan milik orang Melayu, bukan milik siapa, bukan milik orang kaya sahaja, bukan milik miskin sahaja. Ni dia agama, peliknya. Dan barang siapa berpegang dengan agama, pasti dia berjaya dunia akhirat. Kan? Jadi agama ni, kalaulah takdirnya agama tu untuk orang kaya je, maknanya orang kaya je lah masuk syurga. Kalau agama Islam ni untuk orang Arab saja, maknanya orang Arab sajalah masuk syurga. Untuk semua ya, untuk semua. Islam for all, Islam untuk semualah. Bahkan bukan hanya untuk manusia, untuk jin, untuk malaikat, untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utusmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah rahmat seluruh alam. Apa maksud alam? Alam ni bermakna ma siwallah, iaitu barang selain dari Allah. Alam ghaib, berlapis-lapis alam ghaib, alam malaikat, alam jin, alam syurga, alam berbagai-bagai lah. Alam zahir pula, alam kita ni, alam dunia ni, alam manusia, alam pokok, alam ikan, alam laut, alam maya, semua itu merupakan mendapat rahmat baik dek kerana barakah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dalam kesempatan yang amat terhad ni, saya nak membawa satu cerita mengenai cerita orang kaya lah. Sebab kita berniaga, tujuan tu antara nak jadi kaya lah tak? Yati. Jadi kita nak jadi orang kaya lah Yati. Dan kita pun doa kan, supaya dimurahkan rezeki dan sebagainya kan. Jarang-jarang kita berdoa supaya jadi miskin. Nabi Muhammad adalah doa tu. Saya pun tak mau baca lah kok makbul dengan tengah hari ni kan. Doa miskin Nabi baca. Doa makbul banyak, doa kaya banyak. Contohnya doa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya, berbunyi surah Sad ya, jadi dalam surah Sad tu, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman tu. Berkatalah Nabi Sulaiman, ya Allah ampunkan dosaku, wa habli mulkan, dan berilah aku suatu kerajaan dan juga kekayaan, la yanbaghi li ahadin, yang tidak akan kau beri kepada orang lain, min ba'di, selepas aku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ini doa ni kita boleh amalkan ya tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat. Doalah, selitlah dalam doa kita selepas solat tu. Antara masa-masa yang mustajab ketika berdoa iaitu selepas solat. Jadi jangan lupa selit kan kepada jemaah-jemaah kita pergi umrah haji tu, doa di sana. Doa betul-betul, mudah-mudahan dapat ya. Baik, dan Nabi Sulaiman sendiri bukanlah sekali berdoa. Ya, berpuluh-puluh kali, banyak kali. Akhirnya pada 10 Muharram, maka
makbul doa baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasallam ya, makbul. Jadi manusia yang terkaya, only the one dalam planet dunia ni. Maka saya nak menceritakan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita dah tahu ada sahabat-sahabat yang miskin, yang sederhana, yang kita kata separuh kaya, yang kaya dan sebagainya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang sederhana lah kita kata. Sederhana. Tetapi sederhananya Abu Bakar tu bagaimana radhiyallahu anhu? Maka Imam Ghazali rahimallahu taala alaihi dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub dalam bab sedekah telah menceritakan dalam kitab Imam Ghazali Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribu ila Alamil Ghuyub telah menceritakan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat karib baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membelanjakan setelah Islam, sebelum Islam tu jangan ceritalah, setelah Islam sebanyak 80,000 dinar. 80,000 duit emas, gold coin. Berapa ringgit tu? Telah membebaskan Bilal bin Rabah 20,000 dinar. 20,000 dinar tu 20 ringgit ke 20,000 ringgit ke? Mari kita sama-sama kira Kalau lah satu dinar tu hari ini lebih kurang 850 ringgit, darab dengan 80,000 dinar bersamaan 68 juta tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat. Juta, bukan juta rupiah ya. Juta ringgit. Menunjukkan betapa kayanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, tetapi semua hartanya itu diinfak fi sabilillah. Infak sabilillah tuan-tuan. Kalaulah ada Abu Bakar hidup pada hari ni tuan-tuan, kalau duduk di rumah saya tu, saya ingat dia paling kaya. Duduk di kampung saya tu dia paling kaya lah. Ini bukan disimpan di dalam bank, tetapi diinfak fi sabilillah 68 juta. Ni nak cerita ni, adakah kita ustaz, saya pernah tanya tuan-tuan dan puan-puan muslimat, saya kata pada jemaah-jemaah kita nak pergi umrah tu, saya kata pada mereka lah, doalah nak jadi kaya, doa murah rezeki murah dah. Ustaz, takutlah ustaz jadi kaya nanti lupa diri. Ini satu pandangan yang negatif. Kita perlu kaya tetapi mukmin, macam Sayyidina Abu Bakar kan. Dengan kekayaan itu kita boleh bersedekah, kita boleh infak di masjid kita yang tak ada aircon, kita sponsor. Kenapa tidak berfikiran positif begitu? Ini sahabat sederhana ni, belum cerita lagi Umar Al-Khattab yang hartawan dan bangsawan dan juga dermawan. Betul. Belum cerita Abu Sufyan kan, hati ya. Betul. Belum cerita lagi Abdurrahman bin Auf yang diceritakan sahabat paling kaya. Sekiranya datanglah rombongan perdagangan dia daripada Syam, pergi ke Mekah, balik ke Mekah, maka dikatakan gelap kota Mekah kerana debu-debu yang berterbangan daripada kaki-kaki unta, keldai, binatang-binatang membawa barang dagangan. Nak cerita tu. Itu sahabat. Jadi adakah kehidupan zaman Nabi itu kita kata lekeh lah, remeh lah, tai unta bertipik-tipik sana sini lah. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalaulah satu ekor ayam, saya kata ni contoh lah, ayam, seekor ayam tu kita beli hari ni mungkin dah RM18 kan. Kalaulah hari tu pada masa itu dijual 1 dinar tuan-tuan, dinar yang sama, nilai yang sama, kita boleh beli lagi ayam seekor pada hari ini, ada balance lagi. Kalau RM850 ada lagi RM820, RM30. Maknanya konsistennya ekonomi Islam menggunakan emas. Tapi hari ini kita sudah terbalik, sudah dijajah oleh orang-orang barat sana. Kita guna dolar, guna itu, guna ini kan. Harus kembali dan wajib kembali kepada dinar, kepada emas ya. Tu nak cerita tu. Bagaimana pula kekayaan Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, isteri pertama baginda. Khadijah ni masya-Allah, bagaimana bayangan kita terhadap Khadijah ya, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat. Cuba gunakan kuasa bayangan, kita bayangkan, imajinasikan kehidupan baginda pada masa itu. Abdul Muttalib kaya raya, Abu Jahal kaya raya, Abu Lahab pun kaya tuan-tuan. Datang Nabi Muhammad miskin, anak yatim, nak dakwah Islam. Itu yang mereka tak terima tu hati. Tak boleh terima lah, anak kampung bela kambing, bapa tak ada, emak tak ada, nak dakwah aku, kata Abu Lahab kan. Abu Jahal kaya raya tuan-tuan pada masa itu. Jadi Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, Khadijah, kekayaan Khadijah ini dikatakan 10 kali ganda daripada Abdurrahman bin Auf, masya-Allah. Seorang wanita hartawan, bangsawan, jelitawan.
Khadijah ini dikatakan telah berkahwin dengan dua orang dan telah meninggal dunia suaminya itu seorang yang berkulit putih, yang cantik. Pendek katalah, kalau kahwin dengan dia tu puas hati lah. Tidak akan cerai kecuali cerai mati. Itu dia. Kaya lagi, lawa lagi, bangsawan lagi, Masya Allah kan. Jadi akhirnya habis harta Khadijah radhiyallahu anha ummul mukminin itu untuk Islam. Dan pada masa kematiannya tak cukup kain nak tutup. Masya Allah. Kita ni bukan tak cukup kain, tak cukup kain nak lipat-lipat, tak habis-habis. Almari tu beli satu tambah satu, beli satu tambah satu. Bila surau, bila masjid umum, tuan-tuan mana-mana nak sumbang baju, mulalah kita, mana baju yang dah buruk, mana baju dah tak guna tu, padahal dalam plastik ada 2-3 lagi tu. Ni sifat kita. Sifat kita. Jadi begitulah ya, muslimin muslimat, maknanya perlu berdoa menjadi kaya raya seperti sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat itu adalah manusia-manusia yang telah dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dididik oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa pun ada di dalam Al-Quran ya, cari surah Sad tu, doa Nabi Sulaiman, ataupun ada doa-doa para wali kita ya. Saya baca, kalau boleh rakam, tak boleh rakam pun bolehlah telefon balik ya. Doanya berbunyi, Allahumma ya ghaniyu ya mughni aghnini bila sababin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah yang kaya lagi memperkayakan, kayakanlah aku tanpa sebab, sesungguhnya Engkau maha berkuasa. Gitu. Itu para wali. Harus difaham juga, tanpa sebab tu maksudnya hukum asbab mesti diguna. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Aku jadikan semua benda ni ada asbab, ada punca, ada tanda. Nak hujan, mendung kan. Betul. Apalagi nak meninggal, ada tanda-tanda, kita kata buang tebiat, kan. Kemudian macam-macam tanda-tanda, nak bersalin, ada rasa-rasa nak bersalin kan. Jadi tanda-tanda tu perlu diambil hukum, ataupun hukum karma, hukum asbab ya. Para wali pun dia ada asbab juga. Mereka berzikir ya Razak berpuluh-puluh juta, kita tak sanggup. Kan. Jadi Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada mereka dengan asbab tersebut. Mereka makan nasi sebutir bulan Ramadan, awal Ramadan, sunat bersahur, makan sebutir. Buka dia akhir Ramadan, kerana mereka mengambil hukum asbab. Kita tidak kan. Awal Ramadan, Allahu Akbar, dengan cendolnya 5 jenis air tangan kiri. Macam awal raya ya, awal raya Masya Allah kan. Kemudian kuih-muih belah kanan 5 jenis, akhirnya makan 2-3 biji dah kenyang. Itulah kita kan, jauh kita dengan para wali. Walau bagaimanapun, doa tetap doa. Betul. Berharap tetap berharap ya. Itu contoh kekayaan. Dan Nabi juga pernah ditawarkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam, yang mana Jibril mempelawa Nabi. Kita kata offer letter tu dah ada lah. Offer letter kan. Jadi dah ada. Adakah engkau mahu aku jadikan seluruh bukit bukau ini di kota Mekah ini menjadi emas? Maka Nabi dengan lapang dada menolak. Bukan Nabi tak mau kaya. Kalaulah takdirnya Nabi menerima, maka umatnya lagi lah akan huru-hara. Ustaz, kita nak menterihat seketika Ustaz ya. Bagi Ustaz bernafas terlebih dahulu. Bagi anda jangan mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM bersama dengan Min Syam waktu ini di IKIM FM, pilihan utama anda. Min Syam, syarikat milikan Muslim 100%, merupakan pengimport habatus sauda dan minyak zaitun secara terus dari Syria. Min Syam Nigella Gold dihasilkan berdasarkan hadis, kekalah kamu dalam habatus sauda kerana padanya penawar segala penyakit kecuali mati. Produk ini dihasilkan melalui perahan pertama dengan kaedah perahan sejuk bagi memberikan kualiti minyak yang terbaik. Min Syam Olive Cool dihasilkan berdasarkan makan dan berminyaklah kamu dengan minyak zaitun kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Ianya amat sesuai untuk kegunaan seluruh lapisan masyarakat dan kami hasilkan melalui perahan sejuk bagi menjamin kualiti terbaik. Produk ini adalah sediaan semula jadi serta tiada kandungan bahan kimia. Kami menganjurkan kaedah pemakanan dan amalan sunnah. Menjaga kesihatan dengan produk Min Syam. Produk-produk Min Syam dihasilkan berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minyak habatus sauda Min Syam dihasilkan daripada hadis, kekalah kami dengan habatus sauda kerana padanya terdapat penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Nikmatilah habatus sauda Min Syam yang dihasilkan dari perahan sejuk. Kapsul minyak zaitun extra virgin Min Syam juga dihasilkan dari perahan sejuk.
makanlah kamu minyak zaitun serta berminyaklah kamu kerana ianya tumbuh dari pohon yang diberkati. Kesemua produk kami didatangkan khas dari Syam yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai bumi yang diberkati. Siapa yang mengamalkan sunnahku adalah mereka yang mencintai aku. Siapa mencintaiku akan bersamaku di akhirat. Maksud hadis. Layari laman web www.minsham.com atau hubungi 019 682 3040. 2.50 minit petang waktu ini. Masih lagi kita bersama dengan program Sajaan Minsham bersama dengan Ustaz Abu Syifa. Ustaz dia cerita tentang macam mana nak dapatkan rezeki Ustaz lebih insya-Allah melalui perniagaan juga ya. Dan mungkin sedikit sambungan daripada Ustaz sebelum kita ke aktiviti-aktiviti yang kita war-warkan bersama dengan Minsham. Silakan Ustaz. Ya. Muslimin muslimat amanda Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyambung sedikit lagi masa yang berbaki ini. Jadi dalam bab sedekah ini Nabi menyebut dalam hadis baginda yang masyhur, inna sadaqata la tunqisu mal, sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangkan sedikit pun hartamu. Bahkan maksudnya adakah statik? Tidak, iaitu bertambah minimal 10. Jadi kalau kita bersedekah RM10, Allah beri kita RM100. Orang yang cerdik je nak yang 100 tu. Orang yang tak cerdik je nak 10 tu. Dia kata malah lah aku nak derma ni kurang duit aku kan. Maka itu orang tidak cerdik. Jadi kita akan dapat 100 sama ada Allah Subhanahu itu RM10 lah kan dengan 100, sama ada Allah Subhanahu taala nak bagi cash di dunia ataupun tunggu di akhirat nanti. Pasti Allah balas. Dalam bab ni Nabi juga menyentuh dirhamun, dalam hadisnya dirhamun sabaqa mi'ata dirhamin. Ini satu motivasi kepada orang-orang yang miskin yang tiada harta yang banyak, dan juga satu ingatan kepada orang-orang kaya. Bermaksud satu dirham itu yang kita sedekahkan boleh mengatasi 100 dirham. Macam mana? Begini, ini matematik Islam ni dia pelik sikit. Kita kalau RM10 tolak RM10 kosong kan. Islam ni 10 tolak 10 dari 100. Itu dia. Iaitu satu dirham mengatasi 100 dirham. Begini, seorang miskin dia ada RM2, ada 2 dirham, maka dia membelanjakan 1 dirham fisabilillah, maka dia telah mendapat 50%. Dia telah menginfakkan hartanya 50%. Banyak tu. Kalau dia ada 2 juta, 1 juta, banyak tu. Ada RM2, RM1 je, 50%. Seorang yang kaya pula, dia ada 100 juta ringgit, kemudian dia menginfakkan 1 juta. Banyak tu. 1 juta. Tadi orang miskin tu RM1, ini 1 juta. Maknanya orang kaya itu telah membelanjakan 1% daripada hartanya, walaupun 1 juta. Kan 1 juta tu 1%. Orang miskin tadi RM1 tu 50%. Jadi dalam hal ni kita sebut win-win situation. Orang miskin dia menang dari segi kualiti 50%. Orang kaya pula dia menang dari segi kuantiti. Dia banyaklah dapat sejuta, orang miskin dapat 50%. Jadi dua-dua tu pahalanya besar. Islam tu tuan-tuan dia maha adil ya. Orang yang miskin pun dapat pahala yang besar, orang yang kaya pun dapat pahala yang besar. Jadi tetapi lebih baiklah ya, kita menjadi orang yang berharta dan kita infak fisabilillah. Jadi saya seru pada diri saya tuan-tuan dan puan supaya kita banyakkan bersedekah. Kadang-kadang kita lihat kan, dekat kita pergi pekan, kita pergi bandar, nampak ada orang datang nyok jumpa kita nak minta sedekah. Dalam hati kita ni, ni sedikit ke ni? Dah bagi Ustaz dah bagi semalam muka ni lagi. Atau kita kata, orang ni muda ni kerja boleh, kita pun herdik dan sebagainya. Jangan ya, puan-puan dan tuan muslimin semua, jangan. Wa amsaila fala tanhar, adapun orang meminta jangan diherdik. Nak bagi tak nak bagi sudah. Kalaupun kita tak ada harta, tak ada duit kan, kita bagi motivasi pada dia, beri nasihat pada dia. Sebenarnya dia tu melangkah adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan, arti kata lain, Allah perintahkan dia untuk datang kepada kita untuk menguji kita. Adakah kau ni kedekut ataupun tidak? Jadi jangan kedekut. Kalau kita kedekut RM1, Allah RM10. Kita bagi RM1, Allah beri pula RM10. Jadi gitulah. Banyaklah pengalaman saya sendiri kan. Itulah.
Nak cerita tak cukup masa ya Ustaz ya. Itulah masa tak cukup tu. Tapi Allah Ta'ala beri cash lah. Saya datang pergi Seremban, saya pergi kuliah, tiba-tiba ada orang minta tu, kita tak sempat nak pilih-pilih duit kecil ni. Kita tarik je duit RM50. 2 minggu lepas tu, saya duduk rumah, ada orang ketuk rumah, Ustaz, saya nak bagi Ustaz duit, nak sedekah pada Ustaz RM500 kali 10 kan, RM50 kali 10. Saya kata, makcik, saya tidak boleh terima duit sedekah. Tak apa Ustaz, saya hadiah pada Ustaz. Tak payah pun dulu, ambil jugalah. Tu tuan-tuan, saya fikir-fikir dari mana datang duit, datang kuman. Rupa saya reverse balik. Tuhan ganti yang saya tolong seorang susah tu di Seremban, Allah bayar cash, alhamdulillah. Kalau saya tahulah perempuan nama semua ni, saya tahulah Tuhan bayar cash, saya bagi RM500. Dapat RM25,000. Itu cerita ya. Jadi motivasi. Dan akhir sekali, Rasulullah juga adalah contoh kepada akhlak kepada orang Islam atau bukan Islam, Muslim ataupun non-Muslim ya. Mana Rasulullah seorang jujur, amanah. Orang Islam inginkan seorang yang amanah. Dan bukan Islam pun sama, dia nak jadikan orang yang amanah. Orang Islam benci kepada orang yang khianat. Orang bukan Islam pun benci kepada orang bukan yang khianat. Jadi sifat-sifat yang terpuji ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia ikutan kepada seluruh manusia, sama ada jin dan manusia, sama ada muslim ataupun ghairi muslim. Jadi kita nak wawarkan ke ni? Ya, perkongsian daripada Min Syam sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, dalam kesempatan ini saya minta perhatian sikit ya. Saya nak sedikit war-warkan, iaitu program yang terdekat ya. Temuilah Min Syam di Mahabbah Aikim Johor. Tempat dia di Plaza Ansana Johor Bahru. Tarikh pada 8 hingga 10 Mac 2013. Nombor untuk dihubungi itu biasalah Encik Iqbal ni. Pelbagai pemasaran 019 68 23 040. Saya ulang 019 68 23 040 ataupun hubungi nombor saya ni 272 4761. 272 4761. 03 Ustaz ya? 019 019 272 4761. Itu dia. Terima kasihlah kepada tuan-tuan yang bersama-sama pada petang ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Ta'ala, yang mana kita ni bersalam secara maknawi je lah. Kan nak salam jabat tangan tu tak jumpa kan. Jadi pertemuan dan perpisahan kita ini kerana Allah, maka golongan-golongan inilah yang mendapat lindungan arash ya, besok di pada mahsyar, bertemu dan berpisah kerana Allah. Jadi sekian dahulu daripada saya, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada diri saya di atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia daripada Min Syam, daripada Ustaz Abu Shifaq kita. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan produk ataupun nak mengetahui lebih lanjut lagi, boleh temui Min Syam di Carnival Mahabbah Aikim FM Johor Bahru di Plaza Angsana pada 8 hingga 10 Mac 2013 nanti. Dan sekali lagi saya war-warkan nombor talian yang boleh anda hubungi, iaitu di 019 682 3020, 019 682 3040 dan juga 019 272 4761, 019 272 4761. Dan nampaknya kita dah berakhir untuk program tajaan. Selepas ini insya-Allah kita akan bertemu lagi di lain masa Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.